Abah, Mama sini. Kenapa? Tengok ni, dia nak buat sendiri. Wah, hebatnya. Susah ke nak pasang ni? Tak, kalau ikut kelas robotik tu senang je. Macam mana ni? Wire-wire ni dia pasang ke? Ha. Dah boleh pasang. Tengok. Senang je sebab teacher ajar step by step. Oh, ni semua ni. Dia nak pasang ni. Skru-skru semua. Wah, hebat. Mama pun tak tahu. Nak tengok tak dia bergerak? Boleh. Nak. Wah, menariknya. Oh. Macam mana dia boleh bergerak tu? Sebab dia pakai sensor. Dia, kalau ada objek, dia terus ke tepi. Macam ni Mama rasa vacuum yang auto tu. Betul-betul. Oh, macam tu kan. Jadi robotik tu lebih kurang samalah dia punya program dengan yang ni. Betul. Oh, best lah sebab selama ni kita tak tahu kan. Jadi Mama tahu tak ni apa? Ini macam kalau komputer Mama tahu macam CPU ke? Ini adalah otak untuk robot. Sama juga macam manusia. Macam tu. Robot pun ada otak rupa-rupanya ya. Best kan Mama? Nak belajar lagi boleh? Mestilah. Lepas ni Dina pula yang cipta vacuum tu. Boleh. Boleh. Okay? Okay, set. Bagus. Belum lah nak kena bayar ni 199 ni Kuman. Terima kasih Mama. Salah.